Sebenarnya tak ada masa yang sesuai, yang dikatakan sesuai nak perkenalkan GST. Tetapi kalau kita lihat pada keseluruhannya, antara faktor yang boleh dikatakan menyebelahi langkah kerajaan untuk memperkenalkan GST, harga minyak dah jatuh. Bila harga minyak jatuh, maknanya harga petrol dan diesel lebih rendah daripada masa-masa yang lalu. Itu satu, rakyat mendapat faedah daripada penurunan harga minyak dunia. Yang kedua, kerajaan telah buat persediaan yang begitu lama. Soal GST ini sejak tahun 80-an lagi. Bukan perkara baru. Jadi kita laksanakan dari segi makronya sesuai masanya, sebab kerajaan perlu kepada punca kewangan tambahan. Sebab hasil dividen daripada Petronas akan berkurangan kerana harga minyak dah jatuh. Jadi amat sesuai kita perkenalkan sekarang. Dan kita juga telah membuat satu bentuk di mana banyak produk perkhidmatan keperluan rakyat, barang-barang keperluan rakyat yang di zero rated ataupun dikecualikan. Lebih pada 4,000. Tak pernah mana-mana negara yang buat cara sedemikian. Dan ini bukan percukaian, cukai tambahan. Ini penggantian kepada cukai perkhidmatan dan jualan SST. Yang selain daripada itu, kita juga tambah BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Kita bagi pengurangan cukai peribadi antara 1 hingga 3%. Dan kita kurangkan cukai korporat juga 1%. Jadi pakej kalau kita lihat keseluruhannya adalah pakej yang tidak membebankan rakyat. Kerana kita nak pastikan pelaksanaannya. Ini pokoknya. Pelaksanaan dari segi penguatkuasaan. Kalau ada pihak yang komplain, dia bukan pengenalan GST sebenarnya, tetapi pihak peniaga yang mengambil kesempatan. Peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Bukan semua. Ada yang telah mengiklankan harga tak naik. Ada yang kata harga akan kurangkan. Misalnya harga kereta kurangkan. Ada rangkaian supermarket seperti Maidin yang katakan kekalkan harga. Ada yang kedai kain yang kata mereka akan absorb GST dan sebagainya. Jadi yang kita nak pihak penguatkuasaan ambil tindakan ialah peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab.